Emas sebagai deposit rumah pertama. Miliki rumah sendiri adalah impian hampir setiap orang. Namun, cabaran paling besar ialah menyediakan deposit awal. Biasanya 10% daripada harga rumah. Kalau rumah berharga RM300,000, deposit yang diperlukan ialah RM30,000. Bagi kebanyakan orang, jumlah ini sukar dikumpul dengan hanya menyimpan duit tunai. Di sinilah emas jadi strategi bijak. Kerana nilainya kalis inflasi. Ketika harga rumah naik, harga emas juga naik. Dengan emas, simpanan lebih selamat, tak mudah bocor berbanding kita simpan duit tunai. Emas mudah sahaja dicairkan bila tiba masa nak buat bayaran. Contoh mudah, simpan 2 gram emas setiap bulan. Dalam 5 tahun, kita ada 120 gram emas. Jika harga emas RM500 per gram, nilainya sekitar RM60,000. Cukup untuk tampung deposit rumah pertama tanpa perlu pinjam duit orang lain atau buat personal loan pun. Rumah pertama adalah aset, tetapi simpanan emas adalah kunci untuk memilikinya dengan lebih cepat dan tenang. Mulakan dari sekarang, biar masa dan emas bekerja untuk kita.